harga emas akan naik lagi, harga kripto akan turun lagi. Dah nak habis bulan Oktober ni. Bagaimana hala tuju market? Jom dengar video ni sampai habis. Kita berbaki lagi 1 minggu sebelum Oktober habis. Dan sekarang ini kalau korang reflect balik, apa yang berlaku dekat dalam market is very important punya hint. Adakah emas akan naik lagi? Adakah kripto akan turun lagi? Dan bila market nak reverse? So kepada yang berminat ataupun yang ada pegang aset emas, aset kripto, korang kena dengar video ni sampai habis. First, apa yang berlaku antara kripto dan emas ni adalah satu aset yang saling berlawanan. Kalau emas naik, kripto akan turun. Kalau kripto naik, emas akan turun. Dan benda ini bukan sebab aset itu. Ini disebabkan oleh geopolitical tension di antara US dan juga BRICS, iaitu China dan sebagainya. Dan BRICS mewakili emas dan US mewakili kripto. Dan kita lihat kembali, adakah kripto akan naik lagi? Adakah emas akan turun lagi? Jom kita bedah. Belum tu, ini bukan fashion. Baru balik umrah, jadi memang bertahalul botak lah. Mudah-mudahan kita dosa-dosa diampunkan. Amin. 2 minggu yang dulu pernah berlaku satu event yang sangat-sangat besar dalam dunia kripto, iaitu $19 billion liquidated. Retailer memang ada ramai yang kisah bunuh diri, down semua dan sebagainya. Kalau korang reflect balik kisah yang cikgu pernah kongsikan sebelum ni, untuk berlaku parabolik yang besar, ada 3 perkara kena berlaku. Yang pertama, the big liquidation. Liquidation besar-besaran. Kerana apa? Kerana institution ini mereka tak nak retailer masuk. Market maker tak nak retailer masuk. So bila dengan cara liquidation besar ni, retailer dah habis duit, dah tak ada duit, then barulah institution, market maker akan mula pump, beli sikit seperti mana anda lihat pada 2 minggu selepas big liquidation. Yang kedua adalah emas. Anda lihat harga emas keep naik. Dan akhirnya pada minggu lepas, bila mana harga emas dah capai $4,300 lebih, dan kita lihat orang berpusu-pusu, beratur-ratur nak beli emas, itu mungkin tandanya bahawa emas dah sampai top. Persoalannya, adakah ini top atau bukan? Jom kita lihat. So, ini adalah harga emas, dan kalau kita lihat, emas membuat pattern double top dan dia rejected daripada tu. So sekarang ni nampak macam emas tengah downtrend. Dan bila emas downtrend, apa yang berlaku? Bitcoin mula naik, kripto mula naik, dan semalam stock market pecah lagi all time high. Dan kita akan ketahui bahawa Bitcoin juga, kripto juga akan mendahului. Jadi sekarang ni kita dah nampak trend dah start reverse. Sejak emas turun, maka money flow dah mula masuk dekat dalam kripto, tapi belum cukup banyak. Sebab apa? Sebab minggu depan ada event yang sangat-sangat penting, iaitu FOMC pada minggu depan. Adakah Fed akan stop quantitative tightening dan mula buat quantitative easing? Sebab dengan ekonomi yang macam sekarang ini, mereka perlu print duit, inject lebih banyak liquidity supaya bank-bank boleh bernafas dan ekonomi boleh berjalan. Walaupun akan ada impact inflation, tapi ini boleh menyelamatkan market. Jadi kita lihat minggu depan. So minggu depan is very big things, dan sekarang ni emas dah start turun. Investor dah mula kumpul balik liquidity, tengah tunggu minggu depan. Kalau minggu depan quantitative tightening dah tamat, start quantitative easing, maka market akan meroket. Itu yang cikgu tunggu-tunggu, parabolik. Alright, parabolik yang cikgu tunggu-tunggu. Big liquidation dah berlaku, emas dah start reversal, dah start turun. Yang ketiga, kena tunggu the big catalyst event yang dijangkakan pada minggu depan. So minggu depan is very critical, dan korang kena betul-betul lihat apa Fed cakap pada minggu depan, guys. Adakah kita dah masuk bear market? Kalau korang lihat, data is very different. So ini adalah price USD dan exchange reserve. Dan kalau korang lihat exchange reserve makin menurun secara mendadak, guys. Walaupun market naik price, Bitcoin makin naik harga, tetapi exchange reserve semakin lama semakin turun, dan sekarang dah hit
all time low. Exchange reserve start mula turun banyak sejak ada spot ETF. Jadi sekarang ni kita boleh lihat yang conquer the market, yang run the market adalah institution, sebab exchange reserve dah makin sedikit. Dan ini bukan tanda-tanda market nak jatuh, guys. Bila mana exchange dekat exchange punya crypto reserve semakin kecil, ini tanda-tanda akan berlaku the big short squeeze, di mana akan berlaku parabolik. Tetapi apa-apa pun kita tunggu minggu depan, event yang sangat penting, adakah Fed akan pilih untuk inject liquidity, buat quantitative easing, print duit banyak-banyak supaya market boleh bernafas dan ini akan bawa market kripto naik, ataupun dia nak teruskan quantitative tightening dengan berlawanan dengan apa yang Trump inginkan, maka akan shock lah market kripto dan harga emas akan naik lagi. Jadi all eyes on next week. Apa pendapat anda? Adakah market akan naik selepas ini November parabolik, ataupun emas continue parabolik dan kripto continue downtrend? Sila komen.